Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan valence elektron. Kita telah pun mempelajari berkenaan dengan electron configuration, iaitu susunan elektron dalam orbital mereka masing-masing, dan diletakkan mengikut tahap tenaga ataupun energy level yang terdapat di sekeliling nukleus. Okey. Untuk memahami berkenaan dengan valence elektron, mungkin kita boleh buat ulang kaji sedikit berkenaan dengan periodic table ini yang terdiri daripada blok S, okey. Kemudian kita ada blok P di sini, blok P, dan kita ada blok D, dan kemudian di bawah ini kita ada blok F. Blok F. Blok ini mewakili tahap tenaga yang disusun mengikut urutan meningkat daripada di sini, blok S ni peringkat dia, kemudian dia akan pergi ke blok P, kemudian diikuti oleh blok D dan seterusnya blok S, F. Dan pada tiap blok ini terdapat tahap tenaga yang tertentu. Dan contohnya di sini ada tahap tenaga yang pertama, orbital pertama, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan 7 okey. Dan kita tahu bahawa kalau kita nak buat nak tulis electron configuration untuk contohnya aluminium Al di sini, okey. Al, apakah electron configuration untuk aluminium? Kita tahu bahawa Al terletak di tahap energi yang ketiga, sub-level yang ketiga ini, di baris yang ketiga, okey. Tetapi tentu sekali elektron yang awal akan mengisi dahulu tahap-tahap tenaga yang lebih rendah. Kita tahu bahawa aluminium mengandungi 13 proton, okey, jadi dia mengandungi 13 elektron. Bagaimana elektron ini disusun di sekeliling nukleus? Okey, tentu sekali dua elektron yang pertama akan mengisi blok S, dia akan menjadi 1s2, lepas tu diikuti oleh baris kedua, iaitu 2s2, okey, 2s2 di sini. Kemudian dia pergi ke tahap energi tenaga yang seterusnya di blok P, dan pada baris yang kedua juga jadi 2p6 mengisi semua 6 elektron. Dan balik ke S, 3s, 3s2, dan selepas 3s2 ini dia terus pergi ke blok P, iaitu di sini. Ini kedudukan aluminium. Jadi kita tulis itu baris 3, kita tulis 3p1 dengan 1 saja sini, 3p1. Dan kalau kita jumlahkan semua elektron ini, dia akan menjadi sama dengan 13. 1, 3, 9 campur 2, 11, 12 dan 13. Sini ini adalah electron configuration untuk aluminium. Dan kita tahu bahawa elemen-elemen yang disusun di dalam periodic table ini mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. Dan kita tahu kalau kita lukis contohnya orbital elektron yang terdapat di dalam atom aluminium ni, kita tahu bahawa dia ada, katakan ini dia punya nukleus dia, okey. Dan dua elektron pertama akan mengisi orbital yang berbentuk begini, okey. Begini. Bentuk begini lebih kurang, Kemudian elektron kedua akan mengisi bentuk yang begini juga, bulat tetapi lebih besar, dan mengisi lebih di bahagian luar orbital elektron yang kedua. Barang diingat daripada yang pertama, barang diingat bahawa ini adalah gambaran dua dimensi. Sebenarnya elektron ini mengelilingi nukleus mengikut tiga dimensi, okey. Dan apabila dia ini dipanggil orbital 1s, ini dikenali sebagai orbital 1s. Kalau satu elektron itu S1 lah. Kalau dua elektron ni panggil satu S2, okey, yang seperti terdapat yang pada helium. Tetapi kemudian apabila dia memasuki elektron yang seterusnya, dia akan masuk ke
level yang seterusnya dia akan menjadi 2 dan lebih besar lagi. Bentuk yang sama juga, sphere yang sama, tapi mempunyai size yang lebih besar. Ini dikenali sebagai orbital 2s, dan dia boleh menampung dua elektron 2s2. Kemudian apabila lepas 2s2 ni, dia masuk ke orbital p. Dan orbital p yang interesting dia bentuk lain sikit. Dia bentuk macam dumbbell. Dia bentuk dumbbell macam tu. Ada 3 ni, kita tahu kita belajar itu. Ada ada tiga bentuk bentuk seperti dumbbell ni. Ini adalah dipanggil 2p orbital. Ada p x, y dan z, y, x, y dan z. Kemudian lepas tu dia masuk ke tahap tenaga yang seterusnya, iaitu 3s. S juga berbentuk bulat. Kalau S tu dia bentuk sphere. Bulat macam tu. Bentuk macam tu. Kemudian selepas ni adalah kita panggil 3s2. Dia boleh mengisi 2 elektron juga, yang lebih besar. Lepas itu dia memasuki pula di tenaga di blok P, di blok P. Dan di blok P kita tahu bahawa blok P lebih kurang macam ni lah. Dia punya blok P, blok P, P. Ini ada susunan elektron di blok di orbital 3p yang juga boleh mengisi sampai 6 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Beginilah bentuk lebih kurang 2 dimensi orbital elektron. Dan tapi gambaran yang sebenarnya hakikatnya adalah dalam 3 dimensi yang lebih kompleks daripada ini. Tetapi kita ingat bahawa beginilah elektron-elektron ini akan menyusun diri mereka di luar nukleus mengikut orbital-orbital masing-masing, dan orbital ini dibentuk berdasarkan kepada tahap tenaga. Mereka akan duduk di tempat yang paling selesa untuk mereka mengisi tenaga di peringkat yang rendah ke peringkat yang lebih tinggi. Dan bila kita sebut berkenaan dengan valence elektron ni, maksudnya kita nak cari apakah bilangan elektron yang terletak di kedudukan yang paling luar orbital. Kalau kita tengok aluminium ni, kita dapati yang paling luar sekali adalah terletak pada orbital 3, level 3, iaitu 3s2 dan 3p1. Jadi dia terletak ada 3 elektron yang merupakan valence elektron. Adalah penting diingat bahawa relevannya valence elektron ini adalah kerana elektron inilah yang nanti kemudian yang paling mudah dikeluarkan, sebab mereka tak stabil kerana mereka terletak di kedudukan yang paling luar daripada sesuatu nukleus, suatu atom. Itulah relevannya. Dan contohnya kalau kita lihat sini, ini potasium ataupun helium. Potasium mengandungi 19 elektron. Potasium mengandungi 19 elektron dan disusun mengikut konfigurasi elektron berikut, iaitu 1s2, 2s2, kemudian dia masuk ke 3s2, dia masuk ke 2p6, kemudian 3s2, lepas 3s2 dia masuk ke 3p6 dan seterusnya dia masuk ke 4s1. Satu sahaja di sini, satu sahaja. Okey, kalau kita tengok di sini potasium atau helium ni, apakah valence elektron yang terletak di dalam atom potasium ini? Kita dapati bahawa elektron yang paling luar kedudukannya di dalam atom potasium ini adalah 1 bilangannya. Dia terletak cuma 1 elektron paling luar, itu pada orbital 4s ni. 4s yang paling luar. Dan 4s ni tentu sekali elektron ni tak stabil atau dia mudah terkeluar. Okey, dan kalau katakan dia digabungkan dengan chloride, Cl, chloride. Kita tengok chloride dia ada
17 elektron. Dan chloride ada berapa, apa elektron configuration untuk chloride? Chloride. Okay, chloride kita lihat di sini. Dia akan ada electron configuration dia akan ada 1s2, 2s2, lepas tu dia ada 2p6, okay. Lepas 2p6 dia akan ada 3s 2, lepas tu dia masuk ke 3p 3s2 masuk ke 3p 1, 2, 3, 4 yang kelima 3p5 3p5. Okey. Kalau kita tengok chloride, apakah valence elektron untuk chloride ni? Dan kita dapati valence elektron untuk chloride ini adalah berapa? Dia terletak paling luar sekali, didudukan level 3 iaitu 2, 5 iaitu 7. Okey. Maksud dia ada 7 elektron yang terletak paling luar orbital chloride, sedangkan ada satu sahaja elektron yang terletak di orbital potassium. Apa yang perlu kita ingat ini susah nak diterangkan, tapi inilah fakta dia, bahawa atom adalah paling stabil kalau dia mengandungi 8 elektron. 8 elektron di luar orbital paling luar orbital, ataupun kalau dia mengandungi valence elektron 8. Kalau dia mengandungi valence elektron 8 ni, maksudnya dia paling stabil. Jadi maksudnya kalau kita tengok di sini chloride dia ada 7 tau. Dia perlukan cuma satu untuk dia jadi atom yang stabil tau. Jadi apa yang berlaku adalah kalau kita campurkan potassium dan chloride ni, satu elektron ni akan mudah masuk ke chloride untuk menstabilkan chloride ni, menjadikan chloride sangat stabil. So kita boleh katakan bahawa satu elektron daripada potassium ni akan mudah dipindahkan kepada chloride. Dan jika satu elektron ini dipindahkan kepada chloride, apakah bilangan valence elektron untuk potassium pula? Interesting. Kalau satu elektron ini dikeluarkan, maka kita dapati valence elektron dia adalah 2 campur 6, iaitu 8. Jadi kedua-duanya akan mengandungi 8 elektron di orbital yang paling luar, ataupun valence elektron paling luar. Dan potassium chloride ni memang satu gabungan yang orang kata ngam lah, yang paling baik lah untuk sesuatu molekul untuk sesuatu molekul. Dia akan jadi potassium chloride. Okey, itulah signifikan valence elektron ni.